Isu yang terakhir tentang sini Petua ialah dalam struktur ekonomi moden, kerajaan bergantung kepada cukai dosa ataupun sin tax. Cukai daripada produk yang diakui memudaratkan kesihatan seperti arak, rokok dan judi. Mutakhir ini, pergantungan ini semakin ketara. Setiap tahun, hasil cukai dosa mencecah bilion ringgit dan menjadi antara penyumbang tetap kepada hasil negara. Soalnya bukan sekadar dari mana hasil diperolehi, tetapi bagaimana dasar awam boleh kekal rasional bila semua yang datang daripada tabiat yang merosakkan masyarakat. Inilah paradoks sebenar sintak. Kerajaan mahu rakyat sihat, tetapi pada masa yang sama adalah adakah kerajaan memerlukan rakyat terus membeli apa yang menyakitkan mereka agar hasil fiskal tidak terjejas. Buat kata pepatah, mengubat dengan racun yang dikutip dari dosa. Dalam Majawan 2026, Kerajaan Madani mengumumkan kenaikan duty excise ke atas minuman keras sebanyak 10%. Kononnya bagi mengawal penggunaan alkohol dan meningkatkan kesedaran kesihatan awam. Namun di sebalik retorik itu, adakah hakikatnya kerajaan sedang mencari sumber baru untuk menampung defisit fiskal yang semakin membengkak? Ironinya, kerajaan ini tidak pernah serius mengawal penjualan arak atau menghakkan masa operasi. Tiada plan pencegahan, tiada kempen kesedaran nasional berskala besar. Ini bukan sekadar soal moral, tetapi keselamatan dan kemaslahatan awam. Ketika mabuk jalan raya menjadi berita mingguan, masyarakat mula kehilangan kepekaan terhadap bahaya yang semakin dinormalisasi. Di Malaysia, siapa pun boleh mabuk bila-bila masa dan sistem tidak ada mekanisme untuk menghalangnya. 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Kerajaan boleh menetapkan kawasan larangan merokok di restoran dan premis awam. Web pula digempur habis-habisan dari cadangan larangan total hingga penyitaan besar-besaran. Tapi arak masih dijual secara terbuka, boleh diminum dalam kafe, hotel atau restoran di pusat membeli belah, bahkan kini menjadi hilangan majlis resmi kerajaan. Mengawal alkohol bukan saja soal agama, tetapi soal kebertanggungjawaban sosial. Jika negara bukan Islam pun boleh menetapkan batas, mengapa Malaysia tidak boleh menilai semula dasar longgar yang sedang memakan generasi muda?